Pernah dengar fonik, tapi tak pasti macam mana nak ajar guna kaedah fonik yang betul. You are not alone. Ramai ibu bapa ingat, fonik tu sekadar ajar bunyi daripada huruf A, B, C jadi beceh. Tapi sebenar-benarnya, fonik lebih daripada itu. Kalau silap ajar, anak boleh jadi keliru, hafal tanpa faham dan susah nak gabung bunyi. Sebab tu, saya hasilkan playbook Jom Fonik 1.0, panduan lengkap step by step untuk ibu ayah yang tak ada asas fonik pun boleh mula ajar anak membaca. Kita mulakan dengan bunyi asas, kemudian gabung jadi suku kata dan akhir sekali anak boleh baca perkataan dan ayat. Semua dengan cara yang fun dan praktikal. Hasilnya, anak mudah faham konsep bunyi, mula baca tanpa perlu mengeja satu-satu. Ibu ayah pun rasa lebih yakin sebab tahu cara yang betul. Kalau ibu ayah pun rasa blur dengan fonik, jangan tunggu lama-lama. Klik link kat bio sekarang dan dapatkan playbook Jom Fonik 1.0. Bantu anak belajar membaca dengan cara yang betul, mudah dan menyeronokkan.